Awal pagi jam 7 dari Senai, kami sekeluarga gerak ke Kuching, Sarawak. Sarawak ni terkenal dengan budaya yang kaya, makanan tradisional yang unik dan orangnya yang ramah. Trip 3 hari 2 malam kali ni kita nak jalan santai. Stay kat Grand Margarita Hotel. Kita lawat kampung budaya Sarawak, rasa mi kolok, cari ikan terubuk dan kek lapis, singgah Pasar Satok dan explore sejarah dekat Fort Margarita. Jom ikut trip family kami di Bumi Kenyalang. Pagi ni kita boarding pukul 7.05. Pukul 4.50 tadi kita dah keluar dari rumah. Pukul 5.20 lebih kurang tadi sampai ke airport Senai ni. So kita akan travel daripada Johor ke Sarawak ke Kuching dengan AirAsia. Okay, 7.29 boarding time. Ada orang kelanggar kepala dia lah. Tujuh 36 kita dah boarding. So tengah tunggu kita nak take off. Kakak nak ni chicken biryani Bukhara. Jadi nak ni nasi lemak. Mami nak ni. Okey, ni Ibat nak ni je. Ibat punya this one. Okey, nasi lemak dah sampai. Nasi lemak klasik dia ada. Nasi lemak daun dia tak ada. So, okay, ni dah nasi lemak klasik. Cuba dulu tengok apa rasa dia. Alhamdulillah dah habis. Tengoklah budak kecil ni kacau kan. Dah habis. Lapar banyak pasal semua habis. Tinggal tarik je. Budak lena dah. Dia duduk tak nak buka seatbelt, tak berani kata dia. Ini anak-anak dah shopping lah kat dalam kapal terbang. Toys macam ni RM65. Okay, semua ada dekat dalam buku ni.
sampai. Yap. Hujan. Sampai Kuching Airport 1 jam tak sampai lah, 1 jam 5 minit 1 jam 10 minit lah lebih kurang daripada Johor tadi. Sebenarnya ni baru landing dekat airport Kuching. Cuaca hujan, sejuk babe. Tak nampak apa lah. Suasana airport Kuching pagi ni sejuk. Ni baru pukul 9.22. Sejuk pasal hujan kat luar. Sampai okey, mana? Ni Balai Ketiban 3 mana? Tak tahu. Ni memang rumah kita yang kedua tapi macam confused kat mana ni. Wow, ada 2 3 sana. Okay, kita dah keluar daripada airport. So nak cari tempat landing untuk kita rancang jalan seterusnya. Ni kat tempat mi kolok mangkuk merah Haji Saleh kat situ, tapi tengok penuh, ramai gila orang. Hari ni pasal 1 Januari New Year, so banyak kena tutup. Nak pergi kat sini orang pula ramai. So kita plan untuk berjalan dulu, kita pergi ke Museum Borneo. Kita pergi Borneo Cultural Museum. Okey, sekarang kami sampai di Borneo Cultural Museum, antara museum yang paling moden dan terbesar di Malaysia. Kalau nak faham Sarawak dan Borneo, tempat ni memang wajib singgah. Jom kita naik satu-satu tingkat dan tengok apa yang ada. Mula-mula kita nak pergi tempat Haji Saleh makan mi kolok mangkuk merah, tapi pasal penuh ramai. Diorang pun kenyang lagi tadi makan dekat dalam kapal terbang tadi, kenyang lagi. So kita pergi museum dulu. Kita pusing dekat sini, museum yang baru ni besar. Besar gila museum ni. Okay, so kita tengoklah apa dah, kita nak explore kejap. Untuk tingkat pertama ni fokus dia lebih kepada alam semula jadi Borneo. Hutan hujan, sungai, flora dan fauna, semua ni memang sebahagian besar daripada kehidupan masyarakat Sarawak. Dekat sini kita boleh nampak betapa pentingnya alam dan budaya dan cara hidup orang Borneo sejak dulu lagi. Anak-anak pun seronok sebab banyak visual dan paparan interaktif. Saya nak sampai lagi. Okay, untuk pengalaman yang pertama, bagus juga tempat ni sebab dia boleh mendidik. Selain daripada dia ada pertunjukan interaktif, dia boleh mendidik anak-anak kita untuk jaga sungai, kebersihan. Dia tunjukkan apa kesan kalau kita buang sampah dekat sungai. Baguslah, bagus. Dia pameran dan juga dia mendidik. Naik ke tingkat 2, kita mula masuk cerita tentang kehidupan masyarakat Borneo. Macam mana mereka tinggal, susun atur rumah panjang, aktiviti harian dan hubungan dengan alam sekitar. Dekat sini kita boleh nampak budaya ni bukan sekadar tradisi, tapi satu cara hidup yang penuh nilai kekeluargaan dan kebersamaan.
Lagi sikit. Lagi agak lagi. Lagi agak. Sikit lagi. Okey. Okay, itu tadi kisah Puteri Santubong. Manuk wek. Mereka yang menuju pertempuran pada waktu malam mesti bodoh apabila mendengar panggilan burung manuk wek. Tunggu hantu. Spider hantu. Manuk asing, bunyi burung manuk asing yang mengganggu roh yang hidup boleh membawa kepada kematian. Okey. Elang ini. Oh, elang. Embuas. Tingkat 3 ni antara tingkat yang paling menarik. Ia memperkenalkan kepelbagaian etnik kat Sarawak. Ada Iban, Bidayuh, orang Ulu, Melanau dan banyak lagi. Setiap etnik ada pakaian tradisional, alat muzik, senjata dan adat masing-masing. Bila tengok semua ni, kita rasa betapa unik dan kayanya identiti Sarawak. Berasal dari bahasa yang ini membuat sejarah asal atau kayu disumbangkan oleh seorang padri Kristen setelah kampungnya memeluk agama Kristian. Baru rumah utama yang ikon tradisional ini. Menarik. Ini menarik. Jauh. Ya. Bukan. Menghadap Sungai Kakus di Otakau. Ini tiang penghunian. Milik masyarakat Kajang ini berdiri dengan megah. Touch. Bearded pig. Yang belakang tu kan? Yang 9 tau ni. Tu?
Bola apa? Dekat tingkat 4 pula kita dibawa mengenali kepercayaan, seni dan ekspresi budaya masyarakat Borneo. Daripada ritual, ukiran, motif tradisional sampai ke muzik dan tarian. Semua ni bukan dibuat sesaja tapi ada makna dan falsafah yang mendalam tentang kehidupan dan alam. Ya, dia wanita kita. Satu Indonesia. Indonesia sementara. Untuk tingkat 5, tingkat yang paling atas ni lebih kepada Sarawak moden. Macam mana budaya lama masih dijaga tapi pada masa yang sama Sarawak bergerak ke hadapan, gabungan tradisi dan kemodernan. Itulah Sarawak hari ni. Sesuai untuk kita fikir tentang warisan yang perlu diwariskan kepada generasi yang akan datang, termasuk anak-anak kita. Secara keseluruhan, Borneo Cultures Museum ni memang lengkap dan sesuai untuk family, bukan sekadar jalan-jalan tapi satu pengalaman tentang Borneo, Sarawak dan identiti kita sebagai rakyat Malaysia. Kalau datang Kuching, memang kami recommend untuk luangkan masa kat sini. So macam dulu Sarawak pun ada tekstil sendiri. Selesai kat museum ni, kita nak check in hotel. Kita nak rehat sekejap pasal anak yang kecil pun dah tidur. Tak dapat nak shoot video sebab kena dukung dia bawa masuk dalam kereta. So kita jumpa dekat hotel. Kita tuan stay dekat ni Grand Margarita Hotel. Di tengah-tengah ni ada patung kucing, mercu tanda kepada Bandar Kuching. Orang kata kalau sampai dekat Bandar Kuching, tak sampai dekat patung ni, dekat statue ni, maksudnya kau pun sampai dekat Kuching. Nanti kita nak sampai kat Kuching lah. Jalan sana tu. Right. Tak nampak. Tak nampak. Grand Margarita Hotel. Inilah hotel kita stay. The Kuching General Post Office. Wow. Let's go. 6? Sini. Okay, tu. Ngam-ngam 627.
kiri. 627. Okey, ni dia. Okey. Assalamualaikum. Wow. Kejap. Wow. Open this door. Okey. Oh, ada katil satu. Oh, space dia besar. Sini boleh letak satu katil. View dia. River view. Okey, ni toilet dia. Okey, macam biasa. Sini ada punya. Okey, kita nak keluar jalan-jalan. Kita keluar kejap daripada hotel. Hotel yang kita duduk ni terletak betul-betul dekat dengan tepi Sungai Kuching Waterfront. Lokasi dia memang perfect sebab promenade sungai ni cuma 2 minit je jalan kaki daripada hotel. Kalau tengok sekarang ni ramai orang datang sini jogging, jalan-jalan, lepak-lepak tengok pemandangan. Mana? Blue Radiance Coffee. Dia macam cafe or something. Sambil kita jalan ke arah sungai, korang akan nampak bangunan Dewan Undangan Negeri Sarawak dari jauh. Bangunan ni antara simbol penting negeri, tempat semua hal undang-undang dan perbincangan negeri berlangsung. Daripada tepi sungai ni, korang boleh nampak tu, dekat sebelah tu yang ada warna kuning tu adalah bangunan Dewan Undangan Negeri Sarawak. Yang baru dekat sebelah tu, yang warna putih tu adalah bangunan Fort Margherita. Fort Margherita ni adalah sejarah di Kuching, dibina tahun 1879 oleh Charles Brooke untuk lindung kucing daripada London. Kini jadi muzium yang memperkenalkan sejarah dinasti Brooke. Kita tengok nanti kalau ada masa kita akan pergi ziarah, tengok apa ada dekat bangunan tu. Sekarang dia jadi muzium polis untuk menempatkan galeri Brooke yang memperkenalkan sejarah Sarawak di bawah dinasti Brooke. Yang buat ni adalah Charles Brooke, Raja kedua Sarawak, dibina tahun 1879. Aduh. Tengah jalan-jalan, budak ni penat nak berjalan, so kita dukung pun penat. Dua atas bahu lah sambil jalan. Jangan pegang rambut macam itu. Sekejap. Buat apa? Tak jumpa tempat makan, so kita orang balik dulu lah hotel. Balik hotel, pasal dekat maghrib. Lepas tu kita tengoklah apa ada makan dekat area sini. Hotel dulu. Nak mandi ke, rehat kejap. Satu malam baru keluar cik makan. Okey, nak balik hotel kejap lah. Balik hotel penat, dah nak maghrib. Mandi balik hotel, nampak pula ada rimbu kat atas hotel tu. Wah, cantik betul lah. Saya right. Jalan cepat. Tengok apa? Oh, tengok swimming pool. Cepat. Nak masuk kiri. Mana? Plan nak kat mana? The Borneo Ironwood, one of the most durable and heaviest timbers in the world. Kita dekat area Satok nak cek makan, tengok apa ada makan sedap kat sini. Kita dekat di Tamu Cafe. Di Tamu Cafe kita nak try makanan kat sini, tengok sedap tak sedap. Kata orang kat sini makan sedap. Ini commercial aircraft. Kita try. Tengok menu dia apa dekat sini. Ni minuman biasalah, dia ada air kelapa, ada air kerondong, air
macam-macam, tapi nampak menarik. Dekat sini ada wheat grass. Makan ada Sarawak, ada mi kuluk merah, daging mi pok, kemudian banana cheese, ada nasi lemak. Wow. Ni ada Mizan Kitchen. Ni kali ni dia try laksa Sarawak. Sedap. Bet lah rasa dia. Sedap juga. Sambal dia kurang limau, baru kip rasa dia. Yang ni kita order mi kuluk. Mi kuluk, yang ni mi kuluk putih, yang ni mi kuluk merah. Yang ni mi pok. Toge dia buang. Budak ni memang tak makan toge. Sama lah dengan bapak dia. Jadi bapak dia pun transfer juga toge ni. Ni mi kuluk daging merah putih. Ada sambal, ada sup. Dan mi pok sedap. Sedap. Tapi sambal dia kurang pedas. Lepas tu Buang daging. kurang lagi. Memang kau mi. Mami ambil mi kuluk kicap. Okey, sedap. Sedap, mantap. Mantap Rasa dia memang sedap. Daging dia lah, daging dia memang terasa sedap. 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 Cuma kurang banyak ah. Tu budak bujang tu makan apa? Dia share. Tak bujang makan mi kuluk kosong. Oh ya. Oh makan juga selera Dia kata not bad. Not bad. Okay, ni aku punya kepekan ni lah. Mi kuluk merah. Okey juga rasa dia. Cuma kurang pedas, tapi daging sedap. Tapi okey, overall okey, sedap. Dah kenyang kan? Tadi pergi makan kat satu, balik ingat nak jalan-jalan lah, tengok apa dekat Kuching ni. Baru pukul 9.38 sekarang. Masuk kereta tadi, terus budak kecil yang tidur. Tu yang tu balik je lah. So lain movie kat dalam bilik. Sepagi lah baru keluar balik. Ini pemandangan malam daripada Hotel Margarita. Tengok sungai, tengok ada bangunan Dewan Undangan Negeri. Ada view bawah ni swimming pool. Okay lah, good night. See you tomorrow morning.